Salamah Al-Aqwa menentang 40 orang musuh dengan seorang diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baginda Nabi SAW memiliki ramai para sahabat yang hebat dari sudut keimanan dan juga keterampilannya. Salah seorangnya adalah yang bernama Salamah bin Al-Aqwa. Pada satu ketika, satu kumpulan yang dipimpin oleh Uyainah bin Husain Al-Fazari berserta dengan 40 orang tentera berkuda datang menyerang Abu Dzar Al-Ghifari di Al-Ghabah. Dan serangan itu menyebabkan banyak unta Nabi yang dijaga oleh Abu Dzar Al-Ghifari telah dirampas oleh mereka, dan juga mereka telah anak kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan juga telah menawan isteri kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Pada waktu berlakunya kejadian tersebut, Salamah bin Al-Aqwa melihat kejadian tersebut dan beliau dengan seorang dirinya pergi menyerang musuh itu dengan seorang diri dengan hanya berlari mengejar 40 tentera berkuda tersebut, menyebabkan 40 tentera berkuda tersebut tidak mendapat kelihatan yang cukup, dan akhir sekali mereka kalah di Zil Al-Qarat setelah mendapat serangan daripada baginda Nabi SAW. Dan dikatakan bahawasanya kehebatan Salamah bin Al-Aqwa ini mampu berlari lebih laju daripada kuda. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.